Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ishraf bin Amin daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Kamal Miduri. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah novel yang sangat menyentuh hati dan penuh inspirasi berjudul Sing to the Dawn yang ditulis oleh Min Fong Hu. Novel ini mengangkat tema besar seperti pendidikan, kesetaraan gender dan keberanian untuk melawan norma-norma tradisional yang tidak adil. Cerita ini berpusat pada seorang gadis bernama Dawan yang tinggal bersama keluarganya di sebuah desa yang kecil di Thailand. Dawan adalah pelajar yang pintar dan bersemangat. Suatu hari, dia berjaya memenangi beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di kota. Ini bukan sesuatu yang biasa, apatah lagi untuk seorang perempuan pada zaman tempat seperti itu. Namun, bukannya mendapat ucapan tahniah dan sokongan, Dawan malah berdepan dengan penolakan daripada ayahnya sendiri. Ayahnya berpendapat bahawa perempuan tidak seharusnya pergi ke kota atau melanjutkan pelajaran. Baginya, tempat perempuan adalah rumah membantu keluarga yang bersedia untuk berkahwin. Dawan juga berdepan dengan kecemburuan daripada adiknya yang berada di tempat kedua dalam ujian dan tidak mendapat beasiswa tersebut. Meskipun begitu, Dawan tidak berputus asa. Dia mencari sokongan dan nasihat dari orang-orang sekelilingnya. Semua ini dia lakukan untuk mempertahankan haknya sebagai seorang perempuan yang mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Pelajaran emosi dan perjuangan Dawan sangat menyentuh. Dia bukan hanya berjuang untuk dirinya, tapi juga untuk semua gadis lain yang tidak memiliki kelemahan. Adiknya mula memahami semangat kakaknya dan menyedari bahawa Dawan benar-benar layak. Dengan hati yang terbuka, dia akhirnya menelepon Dawan dan bersama-sama cuba meyakinkan ayah mereka. Akhirnya, walaupun dengan berat hati, ayah mereka mengizinkan Dawan untuk pergi ke kota dan mengejar cita-citanya. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan Dawan, tapi juga simbol harapan dan perubahan. Kesebenarnya, novel ini adalah cerita yang sangat kuat dan bermakna. Ia mengajarkan kita bahawa impian dan pernikahan tidak seharusnya dibatasi oleh jantina. Dengan keberanian dan ketekunan, kita dapat mengubah persepsi rakyat walaupun perlahan. Dawan adalah lambang semangat wanita muda yang tidak mahu tunduk kepada takdir, tetapi memilih untuk ciptakan takdirnya sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Segi mereka.